pelakon Nazmi Adwa tampil meluahkan rasa kurang senang terhadap satu perkongsian di media sosial yang didakwa melibatkan ikon fashion terkenal Wak Doyok apabila isu berkenaan penampilan dan cara teguran terbuka mula menjadi bualan hangat netizen. Nazmi dalam satu hantaran di Threads secara terbuka mempersoalkan tindakan individu berkenaan yang didakwa mengkritik rupa paras orang lain dengan cara yang dianggap agak keterlaluan. Nada luahannya lebih kepada persoalan sama ada wajar atau tidak seseorang menjatuhkan orang lain secara terbuka hanya kerana tidak bersetuju dengan sesuatu perkara. Sebelum itu, kisah ini tercetus apabila seorang aktivis misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 dilihat mencampak coklat ke laut dan perkara itu menarik perhatian ramai di media sosial. Namun selepas itu, Wak Doyok turut memberikan komen yang keras terhadap tindakan tersebut dengan menyentuh soal kesan kepada alam sekitar. Komen itu bagaimanapun mengundang reaksi berbeza daripada netizen kerana gaya bahasa yang digunakan dianggap agak kasar oleh sesedengar pihak. Situasi itu kemudian mencetuskan perdebatan dalam kalangan pengguna media sosial tentang batas dalam memberi pendapat, terutama apabila melibatkan individu yang dikenali ramai. Ramai netizen mula berbincang tentang adab di media sosial, sama ada kritikan boleh disampaikan tanpa perlu menjatuhkan maruah orang lain. Setakat ini, Wak Doyok masih belum memberikan sebarang respon balas terhadap teguran yang dibuat oleh Nazmi. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.